Okey, kelas sekarang tengok dekat slide ni kita akan belajar topik berapa? 7. Okey, jadi topik ni kamu kena betul-betul fokus lah ketika saya mengajar sebab topik ni masuk peperiksaan akhir nanti. Ya. Apa bisi? Kamu bangun sekarang? Awak nak bercakap sangat kan? Datang depan buat chicken dance. Buat sekarang. 1, 2, 3. Awak nak fokus belajar. Ni main-main lah. Duduk. Ketika saya mengajar tu dengar elok-elok. Jumpa esok. Assalamualaikum. Jom kita pergi perpustakaan. Jom. Iyalah. Banyaknya kena baca. Tebal sangat dengan aku ni, dah serabut sangat. Dah tu kalau kita dalam kaji macam mana kita nak jawab peperiksaan akhir nanti? Aku pun malas ni. Orang tak boleh malas, kau tahu kan? Malas tu malas syaitan. Kalau kau nak berjaya kau kena usaha, ni tak malas. Diam dah lepuk. Entah dia ni buat sibuk ya. Ilya, aku tahu macam mana kita nak dapat A+++ punya. Tak payah nak baca-baca tempat-tempat ni. Kita bagi je duit dekat Miss tu. Betul juga. Tapi kau rasa Miss ambil ke? Ada kita cuba je dulu. Kalau tak cuba belum tahu. Tak baiklah kau. Diam dah. Nasib baiklah aku rakam perbualan diorang tadi kan. Esok aku nak ikut diorang senyap-senyap. Masa diorang bagi rasuah tu dekat mesyuarah. Udah aku nak lapor kat SPRM. Mana Miss ni dah lambat dah. Kenapa mesti dibatalkan lah? Alah, aku dah baru ada duit poket nak bagi dekat dia untuk kita dapat A++ tu. Tak apalah, esok je lah. Yalah, jom lah kita pergi ayam. Kita makan dulu ke? Jom. Abang. Ya ke? Habis tu macam mana? Saya nak tak ada duit. Emas pun saya dah gadai. Semua tak ada dalam dompet saya pun. Tak ada duit. Ada RM1 je. Cerdasnya aku. Nak makan apa? Tak tahulah. Tu macam puan je. Lah. Je lah, ni lah waktu yang sesuai untuk kita bagi duit poket tu. Tapi puan nampak macam sedih je. Ni lah waktu yang paling sesuai untuk kita bagi kat dia. Mungkin dia tak ada duit sekarang. Jom. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Ya, kenapa tu? Sebenarnya kami ada bagi sini lah cakap dengan puan. Benda apa tu? Kita bercakap kat sini lah. Jom ikut kami. Kamu cakap kat sini? Pergi mana? Ada baju lah, kita pergi minum ke? Wah, dah siap. Ni air. Terima kasih. Sama. Sebenarnya kamu semua nak cakap apa? Sebenarnya macam ni puan. Apa? Apa ni? Kami sebenarnya nak minta puan bagi A+ dalam subjek kami. Tapi banyak ni duit ni. Dah anggap je macam duit poket tu. Tapi kita tak ada duit kan. Anak aku pun nak kena bayar tadika esok kalau tak bayar. Puan. Ya. Macam mana boleh tak? Boleh lah. Saya akan bagi kamu lulus nanti. Lagi A++ kat kamu. Betul ni? Betul ke tak aku buat ni ya? Tapi aku memang tak ada duit sekarang. Apalah, boleh jadi je lah. Lapor je lah. Aku nak lapor ke tak? Pasal rasuah tu. Kalau aku tak lapor, pasal aku pula. Lagi pun aku dah ada kat sahabat SPRM tu ni. Lapor je lah. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput duduk. Terima kasih. Ada apa-apa masalah saya boleh bantu? Saya nak lapor yang pensyarah dengan kawan saya. Dia ada buat rasuah dekat universiti. Ada apa-apa video ke? Nak cari sekejap. Okey. Ada apa-apa maklumat detail mengenai mereka bertiga? Saya bagi nama boleh kan? Boleh? Kan? Nanti saya ambil tindakan. Terima kasih. Okey, aku kena mesej pensyarah dengan dua pelajar tersebut. Pensyarah Aisyah. Okey, dah siap. Nombor telefon pelajar Ilya. Okey, dah siap. Seorang lagi. Alia. Aku takut dia nak jumpa. Macam mana ni? Kita dah kata kan? Tak tahulah. Miss. Kamu berdua buat apa kat sini? Miss buat apa kat sini? Saya kemarin dapat mesej daripada SPRM sudah datang. Ampun. Macam mana ni? Kita dah kantoi. Tapi kita kena masuk juga. Ya, masuk. Assalamualaikum puan. Okey, kamu semua tahu tak kenapa kamu semua dipanggil ke sini? Tak tahu. Kamu semua telah didakwa atas kesalahan rasuah. Rakaman video ada. Astagfirullahaladzim, siapa yang rakan ni? Tu puan, saya terdesak sangat puan. Saya tiada duit, laki saya dia ada kerja, saya kena bayar yuran dari anak saya puan. Kami pun terdesak nak lulus subjek ni je puan. Kami tak nak ulang subjek ni. Salah ke tak salah? Puan sebagai pensyarah pun tahu rasuah itu adalah perbuatan yang haram. Saya tahu, tapi saya tiada duit sangat masa tu. Puan boleh disabit atas kesalahan Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 dan awak berdua pula boleh disabit atas kesalahan Seksyen 17-B Akta SPRM 2009. Awak Seksyen 17-A boleh didenda sebanyak RM10,000 atau nilai mana-mana yang tinggi dan boleh atau dipenjara selama 20 tahun. Awak berdua pula boleh didenda 5 kali ganda daripada nilai suapan atau melebihi RM10,000 dan dipenjara melebihi 20 tahun. Tapi kami masih muda puan. Siapa suruh melakukan kesalahan rasuah?
Berdua telah membuat rasuah dengan memberi sebanyak 1000, betul? Dan awak sebagai pensyarah pula menerima rasuah daripada pelajar awak sebanyak 1000.